Ini hari ni pimpinan Agu UMNO lah kan. Pimpinan Agu UMNO yang mana kita dapat tengok lah kan. Semua menunggulah apa kenyataan daripada Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal. Malah ada kejutan. Khairi Jamaluddin, mantan Ketua Pemuda UMNO 2 Penggal, pun sama-samalah. Dia pun hadir juga hari ni atas jemputan Ketua Pemuda UMNO di persidangan pemuda hari ni. So memang orang cakap havoc lah dalam UMNO ni, memang havoc lah. Sebab rakyat dia memerhati. Rakyat dia bijak, dia memerhati. Saya tengok jugalah komen-komen berkenaan dengan KJ, berkenaan dengan kenyataan Dr. Akmal. So memang macam-macam lah. UMNO ni guys, saya layak bercakap. Saya kena bagi tahu awal ni, bukan nak belagak. Saya layak bercakap sebab aku dengan UMNO dulu, aku esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dan sudah lama dengan macam-macam lah benda ni kan. Jadi saya, insyaAllah lah, saya boleh baca game, saya tengok game, saya boleh tahulah. Awal-awal lagi kau ada komen wayang. Mak, ni Tim Alabot lah tu. But dia wayang macam mana? Okay. UMNO ni, kegagalan terbesar UMNO ni apa? Kegagalan terbesar UMNO ni adalah untuk mengurus persepsi. Itu menyebabkan kalah tu. Hari ni pun samalah. Kerajaan hari ni pun, kegagalan terbesar mereka adalah gagal menguruskan persepsi. Kita pun sama juga. Di pihak pembangkang, di pihak Perikatan Nasional pun sama juga. Di pihak Bersatu, pihak PAS. Kita hari ni, masalah kita adalah mana-mana pihak apabila diserang dengan persepsi, mereka gagal untuk menguruskan persepsi itu. Tetapi persepsi itu lebih mudah untuk ditanam supaya lekat dalam kepala rakyat. Contoh, sebagai contoh. Kalau kau cerita pasal education, kan? Orang tengok dekat TikTok ni, malah nak layan lah. Tapi kalau kau cerita pasal gosip, kau akan stop. Kau akan tengok. Ini realiti masyarakat hari ni. Kalau benda tu cerita, laporan tu cerita biasa saja, dia tak ada Tapi kalau cerita benda tu panas, kau nak tahu. Jadi, hari ni begitulah juga. Untuk menjawab, orang tak nak terima. Susah nak terima. Contoh, sebagai contoh. Kenapa UMNO bergabung dengan DAP? Orang tak nak terima. Engkau explain lah macam mana pun orang tak nak terima. Setuju tak dengan saya? Setuju ke tak setuju? Jangan percaya, senang kau fikir. Kau jangan terpengaruh dengan aku ni. Aku nak kau orang fikir. Kita kena fikir sama-sama ni. Kalau UMNO cerita pasal DAP, macam kenapa dia bergabung dengan DAP, kau orang tak nak terima. Kau orang tak nak tengok. Tapi kalau kau tengok UMNO bantai DAP, kau nak tengok. Betul tak? Kau tengok UMNO bantai DAP, kau suka. Nak tengok. Betul tak? This is propaganda. Saya boleh cakap lah, kita pakar dalam bidang ni. This is propaganda. So, hari ni sebenarnya kau dapat tengok satu wayang besar. Bagaimana cara UMNO nak menipu sekali lagi orang Melayu. Nampak tak? Cara UMNO nak menipu sekali lagi orang Melayu. Cuma kali ni, dia berbeza sikit. Nampak? Sebab akan ada orang cakap game-game yang dia panjang game ni. Dia panjang game ni. Game ni panjang. Sebab permulaan dia hari ni lah. Ada 2 permulaan dia. Pertama, Dr. Akmal letak jawatan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Jadi, orang UMNO, pemuda UMNO sokonglah Dr. Akmal sebab ketua pemuda dia. Rakyat memerhati. Bagi mereka yang suka dengan UMNO, dia akan kata UMNO ni, Dr. Akmal steady lah. Kan? Itu sanggup letak jawatan ni. But, bagi orang lama pula, dia kata Akmal ni bodoh. Ada setengah pihak akan kata Akmal berjiwa besar lah. Kan? Tetapi bagi orang yang dapat tengok skop ni dengan lebih luas, mereka akan faham. Ini pencaturan UMNO untuk menang PRU ke-16. Begitu juga dengan KJ hari ni. Sebab bila KJ masuk hari ni, macam-macam lah dah bercakap pasal KJ ni apa semua. KJ pun dah cakap dah, dia keluar sekejap. Kan dia keluar sekejap. So sekarang ni dia akan masuk balik lah UMNO.
Dan dia akan ganti Zahid Hamidi. Saya akan cerita satu-satu benda ni. Baik, inilah wayang UMNO untuk menipu orang Melayu. Yang mana dimulakan oleh dua lah. Ni, Dr. Kemal dan Khairi Jamaluddin, KJ. Wayang untuk tunjuk lah kepada semua. Okay. Pemuda UMNO, dia kena jadi anjing gila. Ni nampak strategi dia ni. Dia dalam perang ni, dia kena ada anjing gila. So, pemuda UMNO sekarang ni dah jadi anjing gila. Bila Dr. Kemal letak jawatan dan Dr. Kemal bagi tahu dia akan lawan DAP, maka bergempak gempita lah pemuda-pemuda UMNO sokong Dr. Kemal. Lawan DAP. Tapi bagi kita yang cerdik, kau sama-sama dalam kerajaan. Betul tak? Kau sama-sama dalam kerajaan. Kau letak jawatan ESCO, tapi kerajaan kau kan sama-sama cium mulut. Bagi kita yang cerdik lah. Orang yang tak cerdik, dia tak nampak lagi. Bagi kita yang cerdik, kita dah nampak. Bagi yang tak cerdik ni, dia akan, betul lah, memang error lah. Kan? Lawan DAP. Guys, saya tanya dengan korang lah. Dengan tindakan Dr. Kemal hari ni, sebab dia gini tau, DAP yang desak Akmal untuk letak jawatan. DAP desak Akmal letak jawatan. Jadi Akmal hari ni dia letak jawatan. Dan dia lawan DAP. Dia akan lawan DAP habis-habisan. Saya tanya dengan korang. Kalau kau tengok situasi hari ni, sebenarnya menguntungkan siapa? Tindakan Dr. Akmal ini, dia menguntungkan UMNO ataupun menguntungkan DAP? Come on. Facebook lambat sikit. But tindakan Dr. Kemal hari ni, Ketua Pemuda UMNO, menguntungkan UMNO ataupun menguntungkan DAP? Dia menguntungkan DAP. Sebab apa? Sebab sentimen yang Akmal mainkan menyebabkan China lagilah menyokong DAP. Nampak tak? Sekarang ni, isu dia sekarang ini adalah mengurus persepsi. DAP ni, persepsi dia dah makin teruk. Oleh kerana bergabung dengan Anwar Ibrahim, dengan Madanon ini. Kita dapat tengok PRN Sabah. 8 kursi DUN DAP kalah. Kalah semua, guys. Warisan menang. Kenapa? Kerana persepsi rakyat tolak parti DAP. Jadi sekarang ini, game mereka adalah untuk memastikan orang Cina ini sokong DAP. Orang Cina mesti sokong DAP, undi DAP. Jadi macam mana nak buat? Jadi kenalah create musuh. Siapa musuh dia? Akmal lah. Akmal lah musuh kepada DAP. So sekarang ini bukan Akmal lagi. Pemuda UMNO akan menjadi anjing gila untuk lawan DAP. Supaya pengundi Cina ini nampak, okey, kita kena sokong DAP. DAP tak payah buat apa-apa. DAP relax je. Sebab, kenapa? DAP 40 kursi parlimen. DAP paling banyak kursi. Jadi, kedudukan DAP dalam parlimen penting bagi UMNO dan PKR. Mereka perlukan DAP sebab 40 kursi parlimen ini, kalau DAP kalah, mereka tak ada apa-apa, nothing. Jadi macam mana sekalipun, mereka mesti nak pastikan DAP menang 40 kursi parlimen. Nampak tak? So ini game dia. Jadi UMNO, ini pemuda UMNO, jadi anjing gila, menyalak untuk orang Cina terus menyokong DAP. Nampak strategi ni? Nothing to lose. Sebab apa, guys? 40 kursi parlimen ni. Apa yang berlaku di Sabah? Kau kan tengok apa berlaku di Sabah. 8 kursi, 88 DAP bungkus. Saya tanya dengan korang. Kalau DAP tak menang, boleh menang ke UMNO ni? Boleh menang ke mereka? Tak boleh menang. Sebab mereka perlukan DAP. Macam hari ni lah. Anwar perlukan DAP. UMNO perlukan DAP. Jadi untuk memastikan DAP menang 40 kursi solid parlimen, mestilah game dibuat, wayang dibuat, pemuda UMNO kena gigit DAP. Nampak kat situ. Cina pun sokong DAP. Ni wayang dia. Yo, cerita dia gini lah. Akmal sebenarnya, dia sedang bantu DAP lah. Yes. Jangan percaya, korang fikir apa saya cakap ni.
Akmal sedang bantu DAP. DAP tak perlu buat apa-apa. DAP hanya cukup jaga kepentingan China saja. Setuju dengan saya? Okey. Saya nak bagi tunjuk. Ini kenyataan video daripada orang lama lah. Ni Datuk Tajudin ni orang lama. Kau orang boleh dengar apa dia cakap ni. Kau orang fikir apa yang saya sampaikan ni. Kau orang dengar, kau fikirlah kan. Benda-benda ni kena fikir. Tak fikir tak jalan guys. Time ni lah cari tak ada lah. Time cari macam ni lah dia tak ada pula. Tiba-tiba dia hilang pula. Ya. Saya nak korang dengar apa yang Datuk Tajudin cakap. Ni ke? Bolehlah dia letak, tapi tak ada mana apa-apa. Dia tak ada orang lain boleh jadi exco. Tak ada ke yang lain yang tak jadi exco? Ada. Kamu tanda, aku tak ada. Tak. Kamu duduk di luar je lah. Jadi maksudnya pelentakan jawatan tu tak ada bawa apa-apa perubahan lah sebenarnya. Apa perubahannya? Nak menjerit. Bebas nak menjerit. Menjerit terhadap siapa? Saya tahu tu. Satu daripadanya dia maksudkan dia nak menjerit dengan kepimpinan. Dia nak menjerit dengan kerajaan. Di samping nak menjerit terhadap DAP. Tak apa-apa. You don't get anything. Kita tak puas hati. Itu bukan caranya. You gentleman lah, panggil bincang lah, meja bulat bincang dengan DAP. Tak puas hati masalah apa ni stokin, masalah bendera terbalik. Jumpa, kita kan partner dalam kerajaan. Kau jangan buat macam ni. Tak? Kau jangan buat macam ni. Jaga sensitif kita. Tak payah berkelahi di luar. Tak payah berkelahi itu bukan tempatnya. UMNO sekarang, pemuda UMNO sekarang bukan macam pemuda dulu. Pemuda dulu ialah kita macam tu tak ada berkawan kan. DAP is our enemy. Politically, secara politiknya DAP is our enemy. Okey lah. Sekarang ni dia our partner, teman, rakan. Macam mana bertumbuk aja, bergaduh aja. Macam di rumah, bergaduh laki bini, bergaduh dengan anak-anak. Apa boleh buat? Faham? Korang faham tak apa Tajudin ni cakap? Bolehlah dia Faham tak? Kalau dulu DAP tu musuh kepada UMNO sebab bukan rakan. Memang betul lah kalau UMNO gigit DAP, lawan DAP secara terbuka. Tapi hari ni UMNO ni rakan strategik dalam Madanon ini bersama dengan DAP. So kenapa serang secara terbuka? Kenapa gaduh secara terbuka? Why? Nampak tak game dia sekarang ni? Game dia sekarang ni untuk pengundi Cina ni sokong DAP. Ni game dia. Habis macam mana pula orang Melayu? UMNO jaga segmen pengundi Melayu. Orang yang tak tahu ni akan nampak, pejuang UMNO, pejuang Melayu. Nampak tak? UMNO, dia gini. DAP nak pengundi Cina. UMNO nak pengundi Melayu. Dengan tindakan Dr. Akmal ni, DAP dapat tak pengundi Cina? Dapat. Dengan tindakan Dr. Akmal ni, UMNO ni boleh dapat pengundi Melayu tak? Boleh. Kalau orang Melayu tak bijak. Kalau orang Melayu bodoh lagi, diperbodohkan, dia akan percayalah. UMNO pejuang orang Melayu. UMNO lawan dengan DAP. Tapi dia lupa yang UMNO ni duduk dalam kerajaan dengan DAP. Sama-sama cium mulut. Sama-sama sokong bak kutih makanan warisan kebangsaan. Sama-sama setuju perjanjian Anwar Trump gadai kedaulatan negara. Nampak tak game dia ni? Faham tak? Sekarang ni saya cerita faham tak? Nampak tak? Tapi kan Dr. Akmal kan nampak dia macam garang so. Nampak macam Akmal ni budak lagi. Saya dah cerita dengan korang kan.
sekenal Akmal ni bukan baru. Dr. Akmal ni dia budak. Dia ni bidak catur amdah. Saya dah cerita itu kan. Kita sokong. Muafakat Nasional Penyatuan Melayu saya sokong. Tapi kan saya bagi tahu. Yang dia buat itu hari atas kebenaran siapa? Atas arahan siapa? Atas arahan Zahid Hamidi. Ini game Zahid Hamidi. Game UMNO. Itu sebab pemuda UMNO buat convention itu hari bergegar-gegar. Sebab Zahid yang minta buat. Ini game kan? Game. Politik. UMNO bin Zahid kan? UMNO ni, Akmal ni budak je. Sejarah dia menang Ketua Pemuda pun sudah bagi tahu kan? Dia menang Ketua Pemuda kerana Ashraf Wajdi dan Zahid Hamidi. Kalau tak kerana Ashraf Wajdi, Zahid Hamidi, Akmal tak menang Ketua Pemuda. Pemuda UMNO semua tahu benda ni. Sepatutnya Syarif Hamdan yang bertanding Ketua Pemuda. Tapi Syarif Hamdan digantung. Untuk memastikan Akmal menang Ketua Pemuda, Syarif Hamdan digantung daripada UMNO. So Syarif Hamdan tak boleh bertanding lah. So bila Akmal bertanding, arahan daripada Presiden, dia menanglah Ketua Pemuda. Jadi dia ni pak turut. Begitu juga dengan Melaka. Kan? Saya nak cerita panjang-panjang, saya dah pernah cerita dengan korang. Dulu, Sulaiman Ketua Menteri dia jilat. Kau tak ingat ke? Sebelum Raub beruang ni, kan Datuk Sulaiman ni, Ketua Menteri Melaka, ingat tak Sulaiman tu? Lepas tu bila nak singkirkan Sulaiman, dia join sekali dengan Rauf. Dia budak. Dia bidak catur. Dia budak. Dia pasal budak lagi lah. Jadi bila budak lagi, apa saja yang diarahkan, dia buat lah. Dia tak fikir pun sebab dia budak lagi lah. But, tak apalah. Itu dia punya kerja, tak apalah. But kita orang Melayu, jangan jadi bodoh. Saya minta. Ini game ni panjang ni. Bukan panjang apa. Panjang untuk menipu orang Melayu ni. Memperbodohkan orang Melayu. Sebab apa guys? Engkau tengok lagi ni. Korang tengok lagi ni. DAP 40 kursi parlimen betul? UMNO 26 kursi parlimen. PKR berapa tak tahulah. Mereka bentuk kerajaan 112 kursi parlimen. Cukup untuk bentuk kerajaan. Ini yang diorang nak pun. Ini yang mereka nak. So UMNO menang 30 pun tak apa dah. Yang penting DAP menang 40, PKR remain. Diorang menang lagi tak? Diorang bentuk kerajaan lagi tak? Saya tanya dengan korang ni. Orang Melayu. Yang tengok live sini banyak orang Melayu. Saya tanya dengan korang. DAP menang 40, UMNO menang 30, and then PKR balance ni, diorang bentuk kerajaan lagi tak? Ini je yang mereka nak. Ini saja yang mereka nak. Yang penting, kerajaan lagi. Sebab orang Melayu pun pecah. Itu tak cerita KJ4 lagi. Tapi takkanlah orang Melayu nak sokong UMNO lagi. Orang Melayu tak suka Zahid Hamidi lah. Zahid Hamidi ni apalah. Kita tak nak Zahid lah.